Assalamualaikum. Yang mana mencari Mercedes-Benz yang cantik, yang condition tip-top, barang second hand tapi nak condition macam baru, yang paling penting harga bang. Harga mesti kena murah. Dekat mana? Hanya di AR Speed World saja. Okey, so abang boleh nampak ya, harga bermula dari 30,000 sampai bawah 100k saja. Okey, tak lebih 100k pun. Semua ni bawah 100k. So abang boleh tengok paling murah harga 30,000. So abang boleh nampak saya ada C180, C200, C250, E250, E-Class model facelift pun ada. Okey, yang model baru ni pun ada bang. Yang ini paling jackpot, kereta baru masuk. Belum sempat cuci lagi. Kita terus buat video bang. Mana tahu abang tengok video terus beli pun boleh. Okey, kita ada CLA yang cantik, AMG edition pun ada. E200 pun ada bang. Yang ini 2 pintu bang. Okey. So yang ini semua untuk dijual. Saya akan buat full review. Luar dalam saya akan tunjuk. So yang mana nak beli Mercedes, nak tahu harga dia berapa, nak tahu spek dia apa, nak tengok luar dalam, boleh. Okey. So kita mula dengan Mercedes-Benz CLA yang ini bang. Okey. Harga yang paling murah kat depan tu warna hitam. Last kali saya akan review yang warna hitam. Sekarang kita mula dari CLA 250. Ramai yang mencari Mercedes-Benz C250. Kenapa ramai yang cari bang? Sebab apa? Kereta ni kereta yang paling cantik. Okey, handling, performance memang padu. Minyak pun jimat. Yang paling penting resale value. Kereta ni abang nak jual pun harga dia tinggi bang. Tengok bang, time second hand bang. Tahun kereta 2014, register 2019. Yang ini UK spec. Harga sekarang kita nak jual pun 79,000. Harga asal kereta ni 99k. Last offer 89. Saya dah diskaun sebanyak 10,000. So harga dia 79,000. Harga cukup murah. Sebab apa murah? Abang tengok saya cakap. Nombor satu, condition kereta macam baru. Abang boleh tengok full video. So grill dia grill AMG. Ini grill diamond. Bumper pun bumper AMG, siap ada lining merah. Bukan itu saja, siap ada lip lagi. Ini bumper pun dah cukup mahal bang. Okey, so abang boleh tengok sport rim original AMG, tayar cantik. Disc pun dah siap lubang-lubang lagi. So disc pun mahal. Brake system memang melekat bang. Memang melekat. Cat kereta abang tak payah buat. Cat dia original warna pearl white Mercedes punya. Memang sangat cantik. Original AMG bang. Yang ini bukan C200 yang biasa-biasa. Ini C250 yang AMG. Si ada diffuser. Exhaust kiri kanan. Bumper AMG. Model CLA 250. Nombor pun beli bang. Nombor pun 250. So abang tengok bang, body dia. Jahat bang, jahat. Kereta ni abang terus boleh beli bang. Harga macam harga Vios baru bang. Okey, kalau abang nak beli Vios ke, nak beli Mercedes, saya cakap memang Mercedes lah bang. Sebab apa? Barang ni masa baru harga dia cukup mahal bang. Bukan harga dia 100 lebih bang. Harga dia mahal. Okey, dan lagi satu yang ini spek AMG. So abang tengok dia ada benang merah. Dekat seat ni pun ada benang merah. So seat ni memang kalau kita duduk selesa sangat-sangat. Tepi leather, tengah-tengah fabric. Bila abang duduk, abang boleh rasa kereta ni bila abang bawa kan, bukan macam kereta mewah bang. Ini kereta mewah tambah kereta sport. Okey. So abang tengok dashboard dia pun cantik bang. Memang cantik bang. Okey. Bawah bumbung warna hitam. Seat belakang
Satu-satu bang. Seat belakang tu abang tengok Ini semua seat AMG Spek mahal bang. So steering pun steering AMG. Abang tengok ada pedal shift. Kereta jackpot. Memang jackpot. Abang tengok kapek original AMG ada bang. Ini kapek bukan lokal bang, kapek ori kereta ni. So apa lagi abang nak? Mileage rendah. Condition kereta tip top. Engine tip top. Gearbox tip top. Aircon sejuk. Barang memang perfect. Bahagian belakang abang boleh tengok. Okey. So yang ini tempat belakang ni abang tengok dia punya door trim pun bersih. Cermin tak ada frame bang. Itu yang kita nak bang. Aircon belakang ada. Okey, kereta ni dia sport car bang. AMG. Bukan biasa-biasa bang Okey. So, yang ini bukan 1.8 liter bang Yang ini 2.0 liter. Okey, ini 2.0 liter. Engine turbo charger. Berdesup. Abang tekan minyak sikit, memang pergi. Dia punya pergi, cukup power bang. So, harga 79,000. Saya bagi special offer, free tukar nama, free Puspakom. Abang bawa 79,000, terus boleh bawa keluar kereta ni. Tak ada masalah. Bang, abang tahu barang ni cakap cantik-cantik, memang cantik bang. Perfect condition bang. Okey, perfect condition. Yang ini CLA 250 tahun 2014, register 2019, 2.0 liter. Okey, CLA 250 kita dah settle, harga 79,000. Kalau abang tambah lagi 20,000, abang dah boleh ambil Mercedes-Benz E-Class. Yang ini model E200 Awardguard yang spek CBU. Yang ini import baru bang bukan CKD. Kalau import baru, harga dia masa baru lagi mahal. Harga dia dekat-dekat 400k bang Okey, 380k. Sekarang abang nak tahu saya nak jual berapa? Bukan 200,000, bukan 150,000. Dekat tempat luar sana, saya tak nak cakap nama kedai. Abang tahu, sama tahun, sama spek, sama model, orang lain jual 150k bang. Saya tak jual 120, bukan 100k. Tapi saya jual, abang nak tahu harga dia berapa? RM99,000 saja. Wow. Dah cukup murah bang. 99k. Harga kedai 150 saya jual. Last offer 99k. Ini tahun 2017 bang. 2017. Abang tengok kereta ni. Original condition. Number plate WR7813. Inilah bang. Mercedes-Benz yang cukup mewah, yang cukup kaya, yang paling penting, yang jimat. Kalau abang beli S-Class, saya bagi tahu S-Class confirm dah model hybrid. Okey, CC 3.5 liter. Rotek 4,000 lebih. Lepas tu suspension Airmatic bang. Dia punya absorber bukan biasa-biasa bang. Okey. Yang ini kereta pun besar. Rotex harga dia 300 lebih. Absorber pakai absorber biasa. Servis murah. Kalau rosak apa-apa pun semua murah kalau berbanding dengan S-Class. Okey. So kereta abang tengok lampu depan dia macam lampu baru lagi. Okey, original lagi. Grill semua original, bumper original. Cat kereta ni abang nak tahu tak? Ini cat original dari kilang Mercedes. Saya dah check dah bukan cat baru bang. Body cantik abang tengok kereta ni. Tayar baru bang. Okey, tayar baru. Saiz rim 18 inci. Yang ini model CBU punya. Okey, lampu belakang, kiri, kanan tak ada pecah. Bumper semua tip top.
kereta kemas bang. Original condition Kalau abang nak cantik, masuk sporing besar sikit lagi cantik. Kalau abang nak pakai macam ni, pakai je lah macam ni bang. So bahagian tepi semua cantik. Sekarang sebelum saya nak buka pintu, saya bagi tahu yang mana orang tua yang ada serangan sakit jantung ke apa ke, jangan tengok dalam. Okey. Kalau abang nak tengok, abang hati-hati. Jangan terkejut bang, jangan terkejut. Saya nak buka dulu bang. Inilah bang dalaman dia. Dalaman kereta ni, wow. Ni kotor semua bang, kotor. Okey. So abang tengok bang, dia punya dashboard ni kalau abang beli dengan saya harga bawah 100k, abang pergi jumpa saudara, abang bagi tahu saya beli kereta ni bawah 100k, saudara takkan percaya bang. Dia memang takkan percaya bang. Abang tengok lampu bawah ni semua ni, lampu warna purple, aircon kereta ni cantik, skrin semua cantik. Abang tengok steering semua cantik. Seat kereta ni semua original bang. Ini warna spek mahal tau bang. Kalau warna cerah tu, itu spek murah. Yang ini warna hitam dengan brown. Dia warna 2 tone. Abang nak cari warna ni susah bang dekat second hand. Tak dapat. Selalunya semua hitam. Ataupun hitam dengan warna cerah, hitam dengan brown. Memang susah. Spek CBU bang. Okey, abang tengok bawah bumbung ni semua bersih. Seat bahagian belakang macam baru. Owner kereta ni, dia memang tak ada anak. Selamat bang kereta ni. Kalau ada anak, saya cakap confirm seat belakang dah kena koyak. Dekat tepi ni dah kena gigit. Dekat atas ni air Milo ke coklat ke semua dah tumpah. Dengan susu tumpah. Confirm kereta ni dah kena turun harga dah bang. Tapi yang ini, selamat. Sebab owner biasalah bang, owner orang kaya. So seat belakang macam baru, door trim belakang semua macam baru. Yang penting belakang ada aircon, semua tip top. Abang tengok bang, kapek ori semua ada bang. Kapek ori semua ada. Kereta siap ada langsir lagi bang siap ada langsir lagi semua. Murah bang. Ini E200. Okey. So macam mana? Okey ke tak? Kalau okey, abang datang kedai, terus beli bang. Terus beli bang. Ini barang saya cakap susah nak dapat bang. Bukan selalu kita dapat barang cantik macam ni. Kalau dapat pun dapat. Tapi harga kadang-kadang owner minta pun biasalah bang. Nak 120, 130. Kita beli nak jual berapa bang? Okey. Betul-betul kalau kita dapat murah, baru kita beli bang. Okey. So barang macam ni saya nak jual 99,000 sahaja. Siap tukar nama, siap Puspakom. Bukan itu saja, saya bagi 1 tahun warranty untuk enjin dengan gearbox. Kita ambil smart warranty bang Okey, kita ambil package smart warranty, kita akan bagi free dekat abang. Okey, kalau ada apa-apa problem, abang boleh rujuk dekat kedai sana dan dia akan tukar barang yang claim. Okey, ada barang dia akan charge, ada barang dia akan claim, tukar free sahaja. Macam biasalah bang. Okey. So kalau abang rasa kereta ni ada cala-cala sikit-sikit ke, kalau abang nak beli baru, boleh. Abang pergi saja showroom Mercedes, harga dia 300 lebih, abang boleh beli baru dah. 300,000 lebih bang. Ini abang dah boleh beli 3 biji kereta dah kat sini. Faham tak bang? Jelas tak bang? Okey, senang pendek kata, kalau abang ada duit, abang terus beli ni. Jangan tunggu bang. Kalau abang fikir 2 minggu, 3 minggu, mesti confirm sold. Tak apa, kalau sold pun sold, ada lain. Okey, yang mana nak pakai E-Class tapi bajet tak keras macam ni, boleh ambil sebelah ni. Okey, yang ini saya nak jual harga dia 69,000. Tahun 2013-14, yang ni 79, last offer 69. Tapi saya diskaun sebanyak RM10,000 untuk Mercedes-Benz 8513. Yang ini spek E250. Abang nak tahu, kereta ni cukup-cukup murah saya jual. Sebab apa? Mesti ada yang komen,
Model macam ni saya tengok dekat tempat lain 50 boleh dapat. Boleh dapat. Tapi yang itu hybrid diesel. Diesel hybrid bang. Diesel hybrid tak payah bang. Abang tak payah beli 60, tak payah beli 50, tak payah beli 40. Saya pun jual 30,000 saja bang. Okey, 30,000 macam ni juga tapi yang itu diesel hybrid. Abang buka start saja dah macam bunyi lori dah. Yang ini petrol. So abang tengok yang ini spek facelift original bukan convert. Kalau yang model lama dia macam ni. Abang tengok yang ini original facelift, lampu AMG, grill AMG. Abang tengok Yang ini sport rim facelift. So kereta ni abang tengok body memang mantap. So bahagian interior dia warna 2 ton, hitam dengan warna cerah. Semua seat masih cantik. Abang tengok steering kereta ni, steering AMG. Dashboard warna hitam, armrest cantik, seat bahagian belakang pun kemas bersih, seat ada panoramik. Yang ini cermin semua boleh buka. Semua cermin bang Semua cermin depan belakang boleh buka. Spek mahal bang yang ni. Yang mana ada budget. Yang ini body dia cantik lagi bang. Okey, cat original lah. Owner beli 380 dekat Cycle Garage. Okey. So abang tengok bumper pun bumper AMG. Kereta standard bang. Standard itu indah. Tak ada modify apa-apa. Rim dia pun original. Body original. Cat original. Harga hanya 59,000. Abang jangan tunggu bang. Barang ni E250. Laju bang. Laju bang. Memang laju. Okey. Kereta ni abang tengok. Cantik sangat bang. Memang cantik sangat. Okey. Tahun kereta saya dah bagi tahu, condition perfect. Minyak pun jimat dah. So dalaman semua cantik, kapet original cantik, door trim pun semua cantik. So kereta ni ada problem apa-apa tak? Saya dah check, dah masuk scan, dah masuk komputer, engine tak ada problem, gearbox tak ada problem, semua dalam keadaan baik. Yang ni baru masuk 3 hari lepas. Yang plate VR ni baru 2 jam lepas masuk. Yang CLA ni baru masuk 2 hari. Kalau yang 2 pintu ni dah seminggu lebih. Okey. So yang ini semua offer punya harga. Siapa cepat dia dapat. Jangan tunggu. Barang macam ni memang jackpot. Memang akan sold punya. Kalau abang tunggu juga takkan dapat barang cantik macam ni bang. Bukan senang nak dapat barang cantik macam ni bang. Ini barang cantik bang. Memang cantik. Okey. Kalau abang nak murah. Nak Mercedes juga. Tapi bajet bawah 50k. Ambil yang ni bang. Okey. Saya ada Mercedes. Okey. Yang harga murah kat sana bang. Abang nampak tu. 39,000 saja. Yang ini 49,000. Kenapa harga dia keras sikit? Abang kena faham. Barang ni kadang-kadang kita ambil mahal. Nombor 1. Nombor 2 kita tengok. Suspension ni dah tukar. Mounting engine ni dah tukar. Absorber dah tukar. Steering rack dah tukar. Mesti kena ambil tinggi bang. Kereta ni aircon saya buat bang. Harga dia aircon saja dekat-dekat 2,000. Kita repair. So aircon alhamdulillah sejuk sekarang. Kereta yang cantik macam ni. Nombor plate 7890. Aircon ada warranty lagi bang. Bukan aircon saja. Bateri pun ada warranty lagi bang. Kereta ni. Okey, kos kita dah buat banyak dah. Body cantik lagi. Yang ini tahun 2011 E250. Interior, abang tengok interior dia. Yang ini steering 4 batang. Okey. Spare awagard. Ini seat AMG. Okey, cuma yang ni bukan facelift. Kalau yang facelift yang sebelah. So abang tengok rim dia pun original. Ini E250 CGI. Kereta mantap bang. Kereta mantap. Harga 49,000. Saya cakap tambah 10,000 dah boleh ambil facelift. Yang mana lagi berbaloi bang? Tambah 10,000 dah boleh ambil E250 yang model facelift. Kalau abang nak jimat, boleh ambil yang ini. Okey. So yang ini kereta cantik, bawa sedap, tak ada problem, condition tip top. Memang beli terus pakai saja. Kalau abang tak cukup bajet juga, nak harga kereta bawah 40k, boleh ambil yang ini C250.
C250 tahun 2013. Yang ini original AMG line. So abang tengok rim AMG. Dalaman steering 3 batang bang. Yang ni steering 3 batang abang tengok. Ni steering AMG. Seat pun seat AMG. So dashboard semua cantik. Abang tengok dia punya steering semua cantik bang. Mantap bang kereta ni. Memang mantap, cantik, kemas macam baru lagi bang. Macam baru lagi. Aircon sejuk, bawa sedap, condition tip top. Harga berapa bang? Harga 39,000 saja. Okey, yang ni C250. C250 abang kena faham horsepower dia lebih. Okey, dengan C200. Lepas tu grill dia lain. Okey, bumper dia lain, rim dia lain, steering lain, seat lain. Dalaman dashboard dia ada beza sikit. Memang banyak beza bang. Lagi satu, masa jual C250 orang jari, harga dia pun keras. Okey? Kalau abang tak nak yang ini, kita ada yang sebelah. Yang ni C200, kereta cantik, sport rim dah siap, grill AMG. Yang ini C200 bang bukan 250. Belakang abang boleh tengok belakang exhaust dah siap, body kit dah siap, sport rim pun cantik. So kereta ni abang boleh beli harga 39,000 saja. 39,000 dah cukup murah. Kereta cantik macam ni bang. Yang ni steering 4 batang. So abang tengok dia tak sama dengan sebelah, tapi harga sama. So macam mana bang? Abang rasa mana lagi berbaloi? Yang ini ke yang sebelah? Yang tu C250, yang ni C200. Harga sama, 39. Siapa cepat dia dapat. Kalau abang tak cukup bajet, abang ada bajet bawah 30k saja, ambil yang ini bang. Yang ini Mercedes-Benz C-Class juga, CGI, number plate 5666. Kereta cat cantik. So sport rim AMG. So interior abang boleh tengok interior dia cantik ke tak. Inilah bahagian interior. Okey, seat semua masih cun lagi. Dashboard pun masih cantik lagi. Door trim pun masih cantik. Kereta ni kita dah repair hari tu. So bumper belakang pun masih cantik, masih kemas lagi. So yang ini saya nak jual harga kereta ni RM29,000 saja. Bang, 29,000 dah cukup murah bang. Abang nak tahu tak? Kali ni saya buat video semua Mercedes ni. Semua Mercedes ni saya bagi free tukar nama, free Puspakom, tak ada charge lain. Hanya dalam 1 bulan saja. Ikut video ni, tarikh dari ikut video ni sampai 1 bulan, saya bagi free Puspakom, free tukar nama untuk semua Mercedes-Benz yang beli dalam bulan ini sahaja. Okey, so abang jangan risau. Okey, abang jangan risau, abang jangan jerit, abang jangan takut. Dengan harga 30k, kalau abang rasa alamak takut terlepas nak beli Mercedes ni ke apa ke, takut duit tak cukup ke apa, jangan risau, kita ada banyak bang. Okey, bawah 30,000, kalau abang tak minat Mercedes, abang boleh ambil Volkswagen Golf TSI. Yang ini saya nak jual harga sama harga Mercedes, 29,900. Kalau abang tak nak Golf, abang boleh ambil Audi. Yang ini saya nak jual harga 29,900. Kalau abang tak nak Audi hitam, boleh ambil Audi biru. Harga saya bagi sama, 29,900. Siap package nombor jalan sekali. Bukan itu sahaja, saya boleh bagi Volkswagen Golf yang dah siap remap, dah siap stage 2, siap exhaust, keluar api lah, bunyi letup lah, bunyi macam-macam bunyi lah. Yang ini pun saya boleh bagi 29,900. Kalau abang rasa kereta Continental ni memang aku tak larat nak pakai, aku nak pakai Honda saja, Honda City, ambil ini bang, 2015 saya nak jual harga 29,900. Kalau tak nak merah, boleh ambil biru. Abang tahu tak, biru ni jackpot sangat-sangat. Harga sama, 29,900. Tapi kereta ni siap ada full body kit. Body kit tu dah biasa-biasa bang. Tapi dalaman abang boleh dapat tak kereta cantik macam ni? Ini seat semua ni bang. Jackpot bang, jackpot. Ini seat saja kita baru habis buat 2,000 lebih bang. Siap buat armrest, seat semua dah siap dah.
Murah ke mahal bang? Dah cukup murah. Ataupun abang boleh ambil Altis yang harga sama. Harga bawah 30K. Okay. So video dah agak panjang. Semua kereta saya dah review. Hanya satu kereta saja saya belum review. Kejap. Mercedes 2 pintu saya belum review lagi. Saya dah terlupa dah. Kalau saya tak review nanti habis. Customer marah. Okay. So yang mana baru tengok video. Kalau boleh like kami. Komen sikit. Bagi semangat. Ini sebiji Mercedes bang. Dah sampai pun. Okay. Abang nak tahu. Antara semua Mercedes ni. Inilah Mercedes yang paling termahal masa baru. Harga kereta ni 500,000 lebih bang. Sebab yang ni 2 pintu. Okay. 500,000 lebih. Yang ni E250. Spek paling mahal. AMG original. Dan model facelift 2 pintu punya. Abang nak cari dekat second hand. Yang condition cantik. Yang bukan convert original. Dalam used car saya rasa dalam 2 ke 3 ke 4. Tak lebih 10. Memang tak lebih 5. Kalau ada pun harga 100,000 lebih. Sebab apa dia mahal? Satu AMG original. Satu model facelift. Satu condition kereta ni cantik macam baru. Abang tengok bang. Body cantik. Mantap. Bahagian belakang. Lampu semua cantik bang. Bumper cantik. Ini bumper AMG bang. Lampu AMG original. Lampu facelift. Bang tengok. Cermin tak ada frame. Seat ni auto bang. Abang lipat macam ni. Abang tekan saja. Dia gerak auto. Okey. Kereta ni beli. Siap dapat package jin sekali bang. Abang beli kereta ni siap dapat jin sekali. Sebab dia tolong kita. Bila abang duduk dalam. Seat belt ni dia akan tarik ke depan. Dia ada auto semua. Okey. Seat belakang satu-satu. Abang tengok kereta ni. Dia ada pedal shift. Seat gerak automatik. Kapit AMG. Yang ini UK spec. So abang tengok kereta ni semua auto bang. Kalau abang beli Mercedes lain tak ada bang. Ini untuk adjust seat. So yang ni tip top bang. Memang tip top. Siap ada seat massage lagi bang. Semua ada bang. Exhaust abang nak slowkan boleh, nak kuatkan pun boleh. Cermin panoramic. Tahun kereta 2017 register. Okey. So yang ini body mantap. Number plate 7276. Kereta memang cantik macam baru. Kalau abang ada duit, abang boleh beli terus. Boleh simpan. Sebab barang macam ni, barang rare bang. Satu masa akan datang, Mercedes ni akan mahal. Sebab dekat Malaysia pun berapa biji saja ada. Dekat second hand, tak lebih 5 biji yang jual. Kebanyakan convert. Dia muka lama, tapi dia convert muka macam ni. Itu kita tak nak. Itu barang convert ni dia lain sikit bang. Kita nak ori. Bila barang ori, dia ada harga dia tertentu bang. Barang harga ni 99,000. Siapa nak saya boleh bagi 89,000. Yang mana dah subscribe channel kami, dah like, dah komen, saya diskaun sebanyak RM1,000. So harga dia jadi 88K sahaja. Okey bang, video dah panjang. Okay, saya nak bagi tahu satu benda. Ini semua kereta mewah, harga murah. Abang jangan takut. Kereta ni memang tak ada masalah. Kereta dalam keadaan baik. Condition tip top. Saya sendiri yang test. Okey, saya sendiri yang test. Saya yang review. Kereta semua alhamdulillah okey lagi. Jangan risau, kereta semua tak ada masalah. Okey, kalau abang takut juga nak pakai, senang je bang. Dengan saya senang. Kalau abang rasa was-was, takut rosak apa semua, jangan beli kereta Continental. Abang boleh ambil Honda Civic FD yang harga murah-murah macam ni. Okey, yang Honda Civic warna grey saya buat special offer 20,000. Yang warna hijau 29,900. Dua-dua sama tahun, 1.8 liter, dua-dua spek sama. Cuma hijau ni kita ambil tinggi, kita jual harga tinggi. Okey, video dah agak panjang. Yang mana nak tengok video BMW harga murah, boleh komen dekat bawah. Saya buat video BMW. Assalamualaikum.